Apa benda ni bos? Kereta orang boleh jaga, kereta sendiri tak boleh jaga. Tengok ni, sepatutnya net service RM179,000. Tapi dekat bawah dah RM185,000 dah. Sekarang ni kereta kau ke kereta aku ni? Apa kau nak sibuk-sibuk sekarang? Saya remind je, nanti rosak bos cari saya juga. Tak apa, aku bayar gaji kau, nak kena potong gaji. Oh, okay, sorry. So guys, kita tengok apa jadi kalau kita terlebih mileage kereta kita tak servis. Kita tengok apa condition minyak kita. Jom, walaupun kita lebih kita tengok macam mana condition minyak dia. Okey tak okey? So sengaja lah nak biar lambat. Bukan aku lupa, aku saja je dia tunjuk. Sebab apa? Kita banyak customer yang lebih RM10,000, lebih RM20,000, RM30,000 pun ada. So kita tunjuk apa akan jadi sebenarnya dekat kualiti minyak Kalau tengok kondisi minyak dia memang hitam. Tapi kita tengok bawah ni. Apa kau rasa dari kondisi minyak ni? Dah hitam lah. Tapi tak hitam sangat kan? Betul. Tapi satu lagi nak tengok apa? Minyak tu hilang tak hilang? Itu penting. Kalau minyak hilang, confirm rosak kereta enjin. Ini kita pakai bijak AutoCAD kulit sintetik. Tengok ni, tak teradak, tak terlalu gelap. Lepas tu kalau tengok ni dia mesti ada brown-brown dia tak complete black lah orang cakap. So dia masih okey sebenarnya lah. Aku lajak sikit sebab apa? Dia tunjuk minyak kita okey. Boleh guna. Itu masuk dalam lebih kurang 4 liter atau 4 liter kurang lah. Kita tengok banyak kurang ke tak. Kalau dah 3 liter lebih tu okey lah tu. Sekarang kita nak tengok berapa liter kita dapat. So sini. So kita dah habis drain. So dia dapat dalam 3.5. Nampak ni. Dia hilang dalam 0.3 ml sahaja untuk yang kereta dari bulan 10 tahun lepas. Yang bulan apa? 6, 2026. Lagi 4 bulan dah setahun. So kita pakai minyak ni 5W30 Mijak AutoCAD SM Plus. Kali ni kita ada minyak baru. Kita nak pakai SQ pula. So far okey lah. Tadi cakap tak peladak sangat. Dia tak terlalu hitam. Dia tak pekat sangat macam blending kan. Ada masih lagi smooth, nice. Macam kita masukkan dulu lah. So kita tak jual benda ni kat luar. Sebab apa? Kita nak korang servis yang kita cuba sendiri. Sebab apa kita buat check semua terus. 30 point inspection, diagnostic semua jarak. Korang cuba sendiri. Kereta BMW Stage 2 dah guna. Kereta Porsche Panamera dah guna. Kereta Land Rover Range Rover Sport dah guna. Porsche 992 Carrera dah guna. Semua guna. Kimi Heavy gunalah. So apa-apa kalau nak servis dengan kita pakai minyak kita nak cuba, datanglah ke Mijak AutoCAD.